Jadi, dia boleh baca mechanization kau? Aku rasa aku tahu siapa yang boleh tolong. Baik, Amato. Mekaniskan barang-barang ni secepat mungkin. Lambat. Aduh, lajunya tu. Bagilah saya peluang. Peluang? Apa kamu ingat? Musuh-musuh kamu akan bagi peluang kepada kamu. Amato, jika kamu ada masalah nak dapatkan 3 barang ni, bawalah 3 barang ni kepada kamu. Hah? Bawa barang-barang ni kepada saya? Rubika, ada tak cara nak tarik barang-barang untuk dimekaniskan? Sudah tentu ada. Mod advance ini boleh menarik objek-objek untuk mechanization yang lebih pantas dan kompleks. Macam mana nak guna mod ni? Dengan menggunakan daya fokus dan imajinasi. Fokus, Amato. Fokus. Megabot! Mechanize! Baik, aku cuba. Tapi tak garanti ya. Mecha Sword! Sya! Aduh, macam mana Tok sempat elak? Sebab Tok dah lama kenal kamu. Tapi, kamu dah tunjukkan banyak peningkatan. Syabas, Amato. Megabot! Hai, Abang Megamato. Ha? Fanbot! Abang mesti kenal dia ni kan? Tolong! Cikgu Jamie! Tolong saya, Megamato! Dulu dia peminat nombor 2, abang. Tapi sekarang, Dia dah jadi peminat nombor 1. Sebab saya dah tak minat abang. saya akan hapuskan peminat abang. Satu persatu. Bermula dengan peminat nombor 1 ni. Tak boleh jadi ni. Kita kena selamatkan Cikgu Jamie. Tapi latihan kau belum habis lagi, Yamato. Tak mengapa. Pergi, Amato. Tok dah beri semua yang kamu perlukan.